Isteri kepada pelakon kaca, Edika Yusof iaitu Nur Hidayah Yusri, mendakwa suaminya sudah banyak kali melafazkan talak. Namun kata Nur Hidayah, suaminya itu menafikannya. Mengutip laporan dari Harian Metro, dia mengambil keputusan untuk meneruskan dengan permohonan cerai berikutan tindakan Edika itu. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Memang saya buat permohonan cerai, tapi sebenarnya ini bukan permohonan kali pertama. Sebelum ini saya pernah datang ke mahkamah untuk membuat pengesahan lafaz talak yang dilafazkan banyak kali. Tapi Edika menafikan semuanya dan mengangkat sumpah laknat pada Januari lalu. Jadi saya teruskan dengan permohonan cerai. Disember tahun lalu saya buat pengesahan lafaz cerai. Namun Edika tak mengaku. Katanya kepada portal berita berkenaan. Namun Nur Hidayah berkata, dia tiada masalah untuk meneruskan hubungan baik dengan Edika selepas bercerai. Saya tiada masalah berdamai sebab saya sudah mohon dan ajak Edika selesaikan cara baik supaya orang tidak tahu. Tetapi dia mahu panjangkan dan inilah yang berlaku, katanya. Malah kata Nur Hidayah lagi, apa yang berlaku turut diketahui oleh anak-anaknya. Anak sulungnya Fardin Nasrul Haq yang turut hadir menemani ibunya berkata, perceraian adalah jalan terbaik buat ibu dan ayahnya. Selagi masih hidup saya boleh jaga dia. Tiada apa yang boleh saya cakap, tapi inilah jalan penyelesaiannya. Ibu dan ayah juga akan kurang tekanan. Saya pun sudah biasa sejak kecil, jadi untuk saya tiada beza, katanya.